Hello guys, hari ni menu mama ialah masak lemak ikan tenggiri belimbing. By the way, yang memasak ialah mama sendiri. Let's go. Bahan pertama ialah ikan tenggiri. Ikan jangan lupa basuh bersih-bersih sebelum memasak ya. Seterusnya 2 biji bawang merah. Kemudian 10 tangkai cili padi. Jumlah cili padi ikut selera masing-masing ya. Selepas itu 10 biji buah belimbing. Dan ialah santan. By the way, mama tak suka guna santan kotak. Dia lebih prefer santan yang original. Lepas tu bahan perasa seperti garam dan ajinomoto. Mula-mula kita potong bawang merah dulu. Potong bawang merah mengikut kesesuaian anda. Sebab bawang ni pun kita nak blender je. Lepas tu kita potong buah belimbing. Mama punya style potong tengah je. Senang katanya. Kat sini kita tak potong cili sebab cili kita akan blender. Cili dan bawang kita blender asing-asing ya. Okey, jom kita memasak. Pertama sekali kita masukkan cili padi yang telah dikisar. Sebelum tu jangan lupa panaskan kuali terlebih dahulu. Mama tak gunakan minyak ya, sebab dia kata orang dulu-dulu masak lemak jarang yang gunakan minyak. Seterusnya masukkan serbuk kunyit 1 sudu setengah kecil. Lepas tu gaulkan ia. Dan masukkan santan original yang tadi. Santan ni dah campur air kira-kira dalam 1400 ml. By the way, shout out to Nenek Mak Lang sebab mama selalu beli santan kat dia. Kita gaulkan lagi kuahnya. Sepatutnya kita masukkan bawang merah yang dah blender ni selepas kita masukkan cili padi tu. Sorry lah, mama terlupa. Hihihi. Teruskan menggaul ya guys. Sebab masak lemak ni kena rajin menggaul. Kalau tak bertaik minyak, kata mama. Agak-agak kuah dah kekuningan, masukkan pula ikan tenggiri. Teruskan menggaul, tapi jangan kuat-kuat. Sebab ikan tenggiri dia lembut, takut berkecai pula isi dia. Setelah seminit 2 masukkan ikan tadi, masukkan pula buah belimbing yang kita potong tadi. Buah belimbing tak perlu masuk awal-awal sebab dia cepat lembut. Akhir sekali bolehlah masukkan bahan perasa, garam dan aci. Bahan perasa mengikut selera masing-masing ya. Sambung lagi kacau kuahnya. Tapi tak perlu tunggu sampai mendidih kata mama. Nanti ia tepu. Agak-agak dah masak ikannya, bolehlah tutup apinya. Dah siap masakan mama. Selamat mencuba.